Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita berada lagi dekat iMotorbike Glen Mary Shah Alam. So untuk video kali ni kita nak share pasal motor 150cc yang ada dekat iMotorbike ni. Memandangkan fenomena Modenas Z15 GT tengah mendunia sekarang ni, jadi aku nak tengok harga 150cc yang lain yang ada dekat iMotorbike ni. Murah ke tak murah? So jom kita sama-sama tengok. Stay tune sampai hujung video. Nak tengok harga 150cc dah turun ke belum? Tengok video ni sampai habis. Let's go. Lights out, they get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, these habits are killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. Okay geng, so inilah section yang ada dekat iMotorbike ni. Untuk 150cc tak banyak pula dekat sini. Mungkin dekat Johor dan juga Penang dia dah bawa ke sana lah. Okay, so yang ada dekat Glen Mary ni hanya ini saja. Untuk 150cc ada model Waisuku, Y16, RSX, R15. Waisuku pun tak banyak lah. Dekat atas pun ada sebiji, dua biji macam tu je. So yang ni pun ada sebiji depan aku ni. Tu RSX. Jom kita tengok harga. So untuk dekat iMotorbike ni, kalau hampa datang dekat Glen Mary Shah Alam ataupun mana-mana branch yang ni, tengok dia ada bagi sekali dengan QR code dekat sini. So bila datang sini, kita just scan saja dekat sini. Lepas tu dia terus ke website. Nampak? Yang ni motor tengah queue, belum masuk database. So kita tengok yang mana masuk. Kita try ni pula, Waisuku. Alright, so untuk Waisuku ni harga dia 5,500 dekat motorbike. Okay, kalau kita tengok ni tahun 2017, mileage baru 22,913. 5,500 sahaja 2017. Okey lah, masih lagi management lah. Harga dia taklah murah sangat, taklah mahal sangat. Selain daripada Kapcai, kita ada juga ni Superbike. Okey, ada R15 dekat depan ni. 1, 2, 3, 4 R15M. Lepas tu ada lagi sana sampai ujung R15. R25 ni dia menyamar, nampak? Okey, so untuk harga R15 pula kat sini, rata-rata dia harga dalam, jom kita tengok. Harga dia rata-rata dalam 7,000 ke 8,000 macam itulah. Okey, untuk motor yang aku scan ni 7,900. Kita tengok sebelah pula. Okey, sebelah pun 7,600. So price rise untuk R15 dekat iMotorbike ni dalam 7 ke 8,000 macam itulah. Okey, so untuk ini tahun 2020, harga 7,600, mileage baru 36,000. Jadi kalau hampa datang dekat iMotorbike Shah Alam ni, hampa boleh scan saja QR dan boleh tengok details motor-motor tersebut. Selain itu juga dekat bawah pun dia ada loan punya details. So kalau hampa main dekat iMotorbike ni, dah boleh tengok harga lah, down payment berapa dan juga dia punya loan installment berapa. Okey. Selain Kapcai dan juga serupa bike, kita boleh tengok juga skuter 150cc ke 160cc. Siapa tu? Okay, so jom kita tengok dia punya harga. Harga. Kita scan je. Mudah je kan. Datang, dia scan. Lepas tu dia akan display. Nampak? 10,000. Harga dia boleh tahan juga. Tapi dia punya tahun baru lagi 2023. So harga untuk 150cc skuter tak jatuh lagi guys. Untuk Kapcai pun masih lagi orang kata apa, reasonable lah. Okay. Tapi aku tertarik ada dua biji motor ni. Yang ni motor rare juga geng. Jom kita tengok. Ini dia. Suzuki Raider 150. Uish, dah jual lah. Kenapa jual kenapa jual lah? So jom kita tengok dia punya harga. Untuk harga Raider ni 5,300. Uish, harga masa jual hari tu macam 8,000 lebih lah. Tahun 2022 dah tinggal 5,300. Menarik. Ada dua biji dekat iMotorbike ni. Nampak sebelah-sebelah.
So kalau siapa nak beli dekat iMotorbike, jangan risau, iMotorbike sediakan 6 bulan warranty, 6 hari return policy. So jika ada masalah within 6 days ataupun 6 month, boleh datang ke iMotorbike semula, contact balik, just claim for the warranty. Motor hot pun ada juga geng dekat sini, iaitu NVX 155. So kita tengok harga NVX rata-rata berapa So untuk NVX ni harga dia RM9,500 guys. Kita tengok ini yang V2 okay, V1. Kita tengok V1 pula harga dia berapa? RM8,000 guys. Yang ni set lawa sikit, dia set GP, biru GP. Menarik. Mileage baru 33,000. Harga 8,000 tahun 2017. Reasonable lah price dia, boleh tahan. So untuk MVX harga dia rata-rata 8 ke 9,000 ke 10,000 lah. Okay, dia ikut mileage dan juga ikut condition. So jangan risau kalau beli dekat iMotorbike, semua motor-motornya dah pass over 170 checkpoint. So jangan risau, dekat iMotorbike ni dia dah check dulu lah sebelum dia jual balik kepada orang lain. Okay, so kalau nak beli kat sini dah pass 170, barulah yakin. Lepas tu dia bagi sekali dengan warranty, so tak perlu risau dah. Bermula daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan 11, iMotorbike ada buat promo 11 price drop. So untuk motor 250cc ke atas, dia punya price drop RM1,111. Untuk moped pula bawah 250cc, diskaun sebanyak RM111. Selain itu juga untuk booking hanya perlu bayar RM111 saja. Kalau sebelum ni kena bayar RM500 untuk booking. Untuk bulan 11 sampai 15 hari bulan 11 hanya RM111 sahaja geng. Dan yang penting hanya 111 bike sahaja yang on discount untuk promo 11-11 ni geng. Jadi jemput datang ke iMotorbike Glen Mary Shah Alam untuk tengok sendiri motosikal yang tengah promo. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe geng. Bye bye. Ciao. Yeah.